Pusing aku. Ada 3 orang. Okey. Siapa buat kipas? Mana aku nampak tu dia halal dengan lidah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Syirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Syirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Konflik dunia dan kedudukan Republik Negara kita. Tapi minggu lepas kan kita tengok video kan? Dah masuk sikit kan? Dah tengok. Wow. Betul. Yang pertama. Yang keempat. Apa? Ni. Kalau Rusia macam mana Rusia? Merah. Kalau Perancis melegak Rusia? Ni? Britain. Okey. Okey ya. Ini gambar? Peperangan dunia So, pertama. rasa apa kaitan dengan bendera ni tadi? Siapa? Diorang tu siapa yang terlibat? Okey, kita tengok program ni apa. Okey, ni untuk hari ni dulu. Yang pertama menerangkan latar belakang perang. Dia ada perang dunia pertama dan kedua, tapi hari ni kita akan tengok perang dunia pertama dulu. And yang kedua menerangkan kepentingan keamanan dunia kepada negara. Kita. Okey. Tunggu sebentar. Apa latar belakang perang dunia? Ya, betul. Ini dia punya ringkasan dulu tau. Yang sebelum tu kita dah belajar kan, yang nasionalisme kan. Okey, yang pertama dia berlaku pada tahun 1914 hingga 1918. So selama 4 tahun. okey, dia melibatkan kuasa-kuasa besar seperti okey, jadi kita tengok detail lagi macam mana. Okey, dia melakukan adalah beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya perang dunia pertama ni sehingga kesan yang besar termasuk kita. Okey, ini apa hubungan penentangan antara kuasa besar ni? Dia ada dua, kuasa tengah dan kalau kuasa tengah dia punya paling kuat siapa? Jerman. So, Australia. kemudiannya disertai oleh Bulgaria. yang ni korang kena ingat tau, ingat kuasa tengah Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria dan Empayar Osmania. Kalau Pakatan Bertiga disokong oleh kuasa tengah Jerman, JA, Jerman, Austria-Hungary. Kalau Pakatan Bertiga BDR, yang paling kuat lah kita sebut paling kuat, tapi ada lagi ni BDR. Ini semua menyokong Pakatan Bertiga BDR. JA dengan BDR. Ingat tak?
Siapa lagi yang menyokong ni? Kuasa bertengah. Dengan satu lagi? Rumania. Ni. Bulgaria apa yang semangat? Yang warna pink ni? Tu. Ya. Pakatan bertiga. Siapa? Rusia. Greek lagi? Negara-negara berkecuali tahu kan? Negara-negara berkecuali maksudnya dia terlibat lah dengan ni perang ni. Ni macam Spanyol, England, dia berkecuali. Okey, ni yang tanda ni pertempuran maksudnya kawasan ni yang kena teruk lah. Vienna, Warsaw. Ini sepadan. Yang macam titik-titik ni sepadan. Ini sepadan. Boleh? Okey. Ini. Apakah kepentingan keamanan dunia kalau perang kan menyebabkan pelbagai kesan? Ya. Apakah kepentingan keamanan dunia kepada negara kita? Ni saya nak tanya, kalau perang ni menyebabkan kemusnahan lah dan seangkatan dengannya, siapa boleh jawab apakah kepentingan keamanan dunia kepada negara kita? Betul tak menjamin keselamatan politik? Sebab apa kalau tak ada perang? Ya, lagi? Siapa lagi? Hakim. Okey. Menjamin keselamatan rakyat. Betul tak? Kalau tak ada perang, kalau tak ada perang, rakyat selamat tak? Selamat. Kalau tak. Okey, betul. Kalau tak ada perang, tak ada dah. Apa rakyat selamat dah hidup kan? Lagi. Apa? Bangun. Yang korban banyak negara. Sebab apa menjauhkan pembangunan negara? Kalau perang, bangunan musnah tak? Lagi apa lagi musnah? Infrastruktur semua musnah kan? So betul lah jawapan awak. Kawan awak jawab tu. Hakim nak jawab. Hakim, cepat Hakim. Hakim, apa pentingnya keamanan dunia kepada negara kita? Menjamin kesejahteraan dan keharmonian rakyat. Yes, betul. Mantap sekali Hakim. Lagi kita ada jawab. Okey, Amin. Apa orang ni? Bagi dia dulu. Okey, betul. Okey, negara kita aman tak? Aman. Pelancong masuk tak? Masuk. Kamu rasa pelancong takut tak kalau pergi Israel? Kamu nak pergi Israel tak? Saya nak bagi dia makan di situ. Astaga. Betul, aku nak ambil. Okey, Amin, cepat Amin. Mustahilkan imej negara. Ya, betul. Betul tak? Betul lah meningkatkan imej negara. Kamu suka Israel tak? Sebab dia selalu? Berperang kan? Dia suka usik negara orang. Betul. Sebab tu lah imej dia terjejas. Orang tu pergi. So pelancongan pun terjejas. Boleh faham? Okey, next. Okey, tiga lagi semua. Okey. Sekejap. Buku teks, buku surat. Empat. So, untuk aktiviti ni akan dibahagi kepada 4 bulan. bulan. Dia masih muda. Kau nak duduk mana? Duduk di sini. Okey, akan dibagi kepada 4 bulan. Setiap bulan ada berapa? 5 ke? Ada 5 atau 6 orang. 5 ke 6 boleh? Boleh. Sekejap. Kawal. Kita akan bagi kepada 4 bulan. Ada 5 hingga 6 orang. Bagi sekarang jadi selektif. Dah bagi dah. Ya. Mana kelompok pertama? Okey, aktiviti dari reward ni saya nak kamu kasih maklumat berkaitan dengan yang pertama faktor, yang kedua peristiwa, yang ketiga yang berakhirnya perang dunia pertama dan yang keempat kesan. So saya nak kamu tulis dekat manila kad ni, cari maklumat, ringkaskan dan tulis dekat
dekat ni. And then saya nak tinggal seorang dekat kumpulan tu untuk explain kepada ahli kumpulan yang lain. Boleh? Yang lain pula akan pergi kepada setiap kumpulan untuk catat nota ataupun dengar explanation daripada kumpulan lain. Boleh? Boleh. So nanti saya akan tanya apa yang kamu dapat daripada kumpulan lain. And nanti kamu ada pelatihan individu. Kat itu pun saya boleh buat siapa faham tak faham. Mana kumpulan pertama? Okey, 6 minit. Lagi kumpulan kedua? Damian. Damian.
Sedap lagi ni. Ni punya orang tu. Ini tadi asli. Ni nak tengok ni tadi. Ya. Kenapa tu ni buat budaya ke? Siapa belum kenal? Nanti kau nak pergi kumpulan lain tu tak nonton kau bisa nak ada. Okey. Borang. Ni nanti pergi kumpulan lain kau tak ada ni. Apa dia? Ni nanti pergi dekat di kumpulan lain. Tak ada link, saya nak tengok kau dapat tak? Okey, 11.30. Habis tulis kan? Lepas tu dah boleh start bergerak. 11.30 habis tulis, lepas tu korang dah boleh start bergerak. Cepat-cepat. Ada soalan tanya. Ya. Nota tu macam ni lah. Apa yang dia kata? Ingin pasal Nanti dia orang ni
Ada makan lebih tak kumpulan sana? Okey, cepat apa minit ni? Apa minit? Apa minit lagi? There's any question? Ya Allah. Cepat, cepat.
Dia lah asal kontrol juga men. Nanti make sure korang catat kalau di setiap kumpulan tu nanti saya nak tengok apa yang korang dapat. Then I will ask Brenda. Apa je saya akan tanya. Kita tengok apa yang korang dapat. Ya. Sebab nanti ada soalan. Yang ni silakan dapat semua ada atas ni. Tak ada. Dah habis dia apa? Cepat lagi 1 minit. Potong je kau salah. Boleh. Yang penting nanti diorang nanti kat korang tu dapat. Buatlah sampai belakang tadi. Ni nak bagi kita nak tindik. Sebab ni dah baik. Ni kursi
Dah kata tak tak buat sikit. Oh, kita pakai logo dia. Dia semua 3S. Kalau video Versailles. Versailles. BRI. Senang. Senang. Senang ya? Senang. Jangan. Jangan video senang. Senang. That's good, right? Beranji. Sebab ni dah jadi dia kalau macam dia serang dikit serang Rusia yang sekarang ni yang menolong Okey, dah belum? Belum ada yang dah siap? betul dah cikgu saya maklum saya rasa alhamdulillah ni saya ceritakan menung kat ni dah nak Okey, sama ada lagi yang belum siap?
Okey, siapa dah siap? Terakhir dah siap? Bukan Melissa. Melissa. Dah siap tak? Okey, dah siap? Dah. Okey, bukan ni siapa kan? Present dekat bukan lain. Melissa. Cepat, ini siapa guest ni? Mana kumpulan satu? Okey, okey. Kumpulan satu akan bergerak kumpulan dua. Kumpulan dua pergi kumpulan tiga. Kumpulan tiga pergi kumpulan empat. Kumpulan empat perlu pergi kumpulan satu. Faham tak? Okey, tulis apa yang kawan-kawan minta. Okey, bergerak. Kumpulan satu pergi kumpulan dua. Kumpulan dua pergi kumpulan tiga. Kumpulan tiga pergi kumpulan empat. Kumpulan empat pergi kumpulan satu. Faham tak? Satu pergi dua. Dua pergi tiga. Tiga pergi empat. Empat pergi satu. Oh, kau seorang je.
Bagi memperoleh bahan mentah seperti arang batu dia. Aku. diadakan pada 18 Januari untuk mencapai syarikat perdamaian yang bertujuan Okey, kalau yang kasihan kat sana bergerak ke sini. Jadi pemuda itu mengandung. Oh, dari Sofi. Bulan ni kalau dah siap, bergerak ke bulan ni. Ekonomi ya. Okey, kumpulan tu berapa dah sana? Berapa? 4. 4. Bergerak ke kumpulan? Satu. Kalau ada satu nak ikut lah. Betul lah. Aku bukan 2 hari. Belum bayar. Oh, tu perempuan. Aku sini nak mana tu kumpulan dia dah kosong. Iman, Syafiq punya pen. orang akan ke sana. Sini. Tak, guys. Tak, nak terlambat. Komputer pen mana? Saya sikit je. Tadi jo. Boleh tak? Okey, kumpulan ni bergerak.
ini dalam okey. Kita bersaing kuasa ibadah Ali. 19 Buat sikit tak? sebab kita dapat perkara yang terjadi lah iaitu persidangan dalam Paris dan perjanjian Bosnia. Oh, sini. Dia persidangan Persidangan dalam Paris ini diadakan pada 18 Januari 19. untuk mendapatkan tanah jalan bahan mentah seperti bahan dia jadi Yang bertujuan untuk memastikan jaminan keselamatan menjadi antara yang penting keamanan di Dia menegakkan kemudian seterusnya kita melihat perjanjian serangan itu tiba-tiba perjanjian itu ditanda oleh antara Baghdad dan bertiga dengan Jerman pada 28 Jun 1949. Bila dia macam Jerman ni kena ganti rugi balik sama dia. Yes, Jerman ni bertanggungjawab dan saiz angkatan Kenapa kalau tak buat ni? Okey, itu saja. Maaf. alhamdulillah. Ini Ausdah ini satu nama. Berani Saya berdua ni. Okay.
Petroleum dari stesen kosong. Stesen kosong. Dia pada Bukan ada stesen kosong. dia pada orang kedua iaitu Pakatan Kenderaan. Pihak yang kelima iaitu Ada orang yang terangkan lagi. Pihak Pakatan ketiga yang mencakup semua beban negara. Apa jadi Setengah negara dan Pakatan tiga dia membolehkan orang akibatnya yang menyebabkan orang habis apa dong buat? Pakatan ketiga pula iaitu Masa campur ni. Okey, Amir. Amir, ini lagi. Boleh beli nak kan? Ini orang satu lah. Tahu apa yang dapat. Kita ni kita. Orang pun bisa apa yang dapat. Bagi tahu dekat tu, siapa yang dapat. Berang terhadap And after that, 1 Ogos 1914, sambil sebulan pula Bulan mana yang dah siap berbalik kepada kita asal. Sebagai seorang pemuda Serbia pengguna budget yang bertanya iaitu ada Australia dan sejenisnya Sophie. Lepas tu pada Mac 1915, Lali pula menyertai Pakatan Tiga. And after that, April 1917, Amerika pula menyertai Pakatan Tiga kerana dia nak malas-malaskan dia. Sorry, batok ekonomi. Yang ni kalau saya cakap Okey, kalau dah siap kembali kepada penggunaan asal. Dan korang tekan escalator. Yang tak ada kita jom tadi balik ke bangkuan asal. tak salah pun. Terima kasih. Ego kita orang mendapat tanda besar.
Dah siap belum? Ni, orang lagi. Kita tunggu 2 orang lagi. Apa? Kalau belum dapat, Kita dapat orang kita kedua. Sebab orang bersama ni. Kita pakai buku sejarah makin tebal bila kita baca. Kita baca buku sejarah je. Okey, diam. Siapa tu pula tak tahu? Bapak tahu. Okey, saya nak kumpulan yang buat ni apa? Siapa yang buat hari ni orang bila pertama? Saya. Okey, apa yang kamu dapat daripada kumpulan yang jelaskan faktor perang dunia pertama? Apa yang kamu dapat daripada kumpulan ni? Faktor. Pakatan Ketenteraan 2 negara. Ada berapa faktor yang kamu dapat? 3. Okey. Yang pertama apa? Persaingan kuasa imperialistik. Apa yang diorang nak ni? Dekat situ. Okey, dengar. Apa yang diorang dapat? Kumpulan dapat. Kau dapat 1 faktor. Okey, persaingan Kuasa imperialis. Siapa yang kau dapat tu? Kuasa apa? Kuasa Jerman dengan Perancis. Persaingan kuasa imperialis tu contohnya Jerman dan Perancis. Yang nak British Timur, Arab Batu, faham tak kuasa imperialis apa? Okey, masuk siapa tahu masuk imperialism? Imperialism ni dasar menjajah negara lain demi kepentingan diri. Okey, saya bagi contoh. British menjajah tanah Melayu sebab nak okey. Diorang kalau Britain tu kita panggil kuasa imperialis. Kalau dasar yang dia buat tu imperialisme. Faham tak? Okey, kuasa imperialis ni nama negara Jerman ke, Britain ke, faham? Okey, kalau kat sini Jerman dengan Perancis ni dia nak jajah negara lain sebab nak bahan mentah tu, Arab Batu, British Timur dan petroleum. Itulah faktor pertama yang mencetuskan perang dunia pertama. Okey, kumpulan ni dapat persaingan kuasa imperialis. Kumpulan lain dapat faktor apa? Krisis? Krisis apa? Krisis yang berlaku dekat okey, apa yang berkaitan dengan krisis tu? Okey, dua negara apa yang bermusuh? Okey, Austria Hungary dengan ingat lagi tak Austria Hungary tu dalam apa? Dia ada 2 dalam perang dunia pertama ni, 2 pihak aja. Kuasa tengah dengan pakatan. Kalau Austria Hungary dalam kuasa tengah ingat Jerman dan
betul. Setiap perkataan ketiga. Diorang gaduh sebab apa? Ada orang sedia bunuh Ashdod Ferdinand. Ashdod Ferdinand tu siapa? Ashdod Ferdinand tu siapa? Ingat nama ni? Ashdod Ferdinand dan Sophie. Ashdod Ferdinand ni putera mahkota Ashdod. Boleh. Yang ni lah yang menyebabkan faktor berlakunya. Yang pertama yang kedua. Okey, last satu lagi. Korang dapat faktor apa populasi? Satu lagi. Satu lagi apa? Kau dapat? Tu bunyi dah tentera apa dia? Pakatan ketenteraan. Okey, pakatan ketenteraan. Pakatan ketenteraan ni senang je. Contoh saya cakap kuasa bertengah dia tak puas hati dengan pakatan bertiga. Contoh saya cakap Jerman tak puas hati dengan siapa? Okey, Britain. Contoh Jerman dia serang Britain. Okey, siapa yang akan tolong Jerman? Perancis, Rusia, Itali. Yang tu akan tolong Jerman kan? So siapa akan tolong Britain? Oh, salah. Siapa akan tolong Jerman? Siapa akan